Hey guys, Assalamualaikum. So dalam video kali ni aku nak cakap dengan korang tentang IF. So IF ni adalah puasa yang berselang lah. Dia lebih kepada mengatur cara makan. Yang aku biasa buat kalau aku rasa badan aku dah naik, aku akan 12 jam makan, 12 jam tak makan. Tapi tak adalah waktu 12 jam makan tu makannya memanjang, tak ada. Aku suka buat pada 12 jam makan, 12 jam tak makan tu, contohlah 10.30 pagi aku makan, next aku makan 10.30 malam, next aku makan lagi 10.30 pagi. Ada orang yang intermittent fastingnya dia buat 16 jam tak makan, 8 jam makan. Jadi dalam tempoh 8 jam tu dia boleh makan. Macam kita berbuka hingga sahur, kita boleh makan time moreh tu kan, betul tak? Jadi sepanjang siang tu kita tak makan. Itu puasa bulan Ramadan. Yang saya cakap tadi 16 jam tak makan tu memang betul-betul tak makan, tapi air dibenarkan. Sebab intermittent fasting ni dia tak ada kena-mengena dengan puasa bulan Ramadan yang nanti dia terbatal ke apa, tak ada. Puasa bulan Ramadan ni air pun tak boleh minum. Sebab apa? Kalau minum air batal lah puasa. Itu beza puasa bulan Ramadan dan intermittent fasting. Intermittent fasting kita boleh minum air, puasa bulan Ramadan kita tak boleh minum air. Sebab tu puasa bulan Ramadan ni kita kena sahur. Sebab dia puasa yang kering, kita tak boleh minum air. Kalau intermittent fasting ni, walaupun kita lapar, tapi kita still boleh togak air. Air pun bukanlah air yang presorin ke apa ke, air mineral, air kosong lah, air yang tiada kalori. Sebab apa? Dalam tempoh 16 jam tak makan ni, diorang diperlukan untuk tiada kalori baru yang masuk. Okay, laju sangat Okay, kita slow down. Kembali 12 jam saya pecah kepada 2. Basic yang saya biasa buat. Jadi 10.30 pagi saya makan, 10.30 malam saya makan lagi sekali. Di antara 2 period itu saya tak makan. Bila saya dah buat macam tu, dalam kepala otak saya akan kata, okay, eat for function. Jangan makan suka-suka hatilah. Eat for function makna kata apa? Saya ada nasi saya ada semua protein saya ada sayur saya ada buah saya. Air pun saya tak bancuh dengan susu pekat. Air yang saya selalu bancuh adalah TO. Jadi saya eat for function lah. Ada sayur, ada buah dan semua protein. Ada juga semua karbohidrat. Okay. Saya tak adalah makan benda-benda yang fast food ke, frozen food ke, benda-benda yang processed food, ultra processed food dan sebagainya, makanan segera semua saya tak makan. Sebab apa? Bila badan kita dah stress selama 12 jam, stress, biological stress lah kan, elok lah. Stress tak makan, dia memerlukan sumber tenaga yang baru. Maknanya new intake. Awak punya makanan yang baru masuk dalam badan. Dan awak kena ingat, benda yang masuk yang pertama dalam badan bila awak lapar tu, itu adalah makanan yang paling cepat dia nak hadam. Sebab apa? Dia perlukan tenaga yang baru. Jadi awak nak masukkan benda yang bukan-bukan ke? That's why dalam sunnah, bila kita berbuka puasa, kita makan buah. Kebanyakannya kita beli kurma masa bulan Ramadan. Adakah luar bulan Ramadan kurma tu tak boleh makan? Kurma boleh makan, tak ada salahnya. Kalau tiap-tiap bulan nak beli sekotak kurma pun tak ada masalah. Sebab apa? Kurma bukannya limit pada bulan Ramadan saja. Okey, kalau tak nak beli buah lah ceritanya. Okey, terlalu juga kembali. Jadi apa yang saya nak terangkan adalah, bila kita buat IF, mindset kita kena eat for function. Bila kita eat for function, insya-Allah kedua-dua usaha ni akan ada membuahkan hasil yang positif. Kembali kepada buah tadi, sangkut kat topik buah. Baiklah, bila saya baru nak makan, contoh 10.30 pagi saya makan kat tempat kerja, susahlah nak dapat buah. Boleh nak dapat buah, tapi markup lah sikit harga, betul tak? Jadi saya akan makan buah mungkin pada waktu malam di mana saya berada di rumah. Jadi kalau saya dapat sediakan any fruit, saya suka buah temikai susu. Saya sediakan buah temikai susu, pinggan saya ada nasi, sayur dan mungkin ayam goreng di situ. Jadi saya akan makan buah dulu dalam keadaan perut saya lapar. Bila saya masukkan buah dulu, perut saya warm up dulu. Oh, ini makanan yang lembut. Dan buah itu mempunyai nutrisi dia, zat dia yang elok, vitamin, dan jadi badan saya serap yang itu dulu. Kemudian baru saya makan kawan ni yang ada nasi, lauk dan sayur ni. Baru saya makan. Jadi kita dah eat for function. Kita tidaklah kata, oh jangan makan tu, jangan makan ni. Saya kata tadi, jangan makan tu, jangan makan ni adalah makanan-makanan yang berpengawet. Bukan makanan-makanan yang semula jadi macam ni. Tapi ramai orang suka nak salahkan. Oh,
Nasi menggemukkan. Kenapa you cakap nasi menggemukkan sedangkan you tak salahkan goreng pisang yang you makan? You tak salahkan kuih-kuih tradisional yang you makan? Sebenarnya nak kata makan benda tu memang tak salah, tapi you buat apa dengan benda-benda tu? You just makan tapi you tak bersenam kat situ. Betul atau tidak? Salahkan siapa? Salahkan makanan ke salah diri sendiri sebab tak guna benda tu? Betul tak? Kembali. Jadi dalam hidup saya ni ada benda yang saya kurangkan, yang saya memang berpegang ketat sikit lah. Bukan kata tak makan langsung, tapi saya kurangkan banyak. Yang mana saya akan kurangkan, pertama, susu pekat. Kalau boleh elak, saya elak. Ada waktu yang bila kita nak elak tu lah, time tu orang belanja kita, time tu lah orang, bila kita datang rumah dia bancuh kita yang air minuman susu pekat. Okay. Yang pertama saya cuba elak susu pekat. Yang kedua saya cuba elak tepung. Ada waktu memang saya craving nak makan tepung. Apa contoh yang kita craving? Saya suka pergi pasar malam. Bila saya pergi pasar malam, kadang-kadang saya nampak ada orang jual pizza pasar malam. Pizza pasar malam ni dia lembut. Okay, off topic sikit lah. Pasar malam pizza, pasar malam punya pizza ni lembut. Jadi saya suka beli pasar malam punya pizza. Dan saya bila tengok donat-donat pasar malam pun jahat-jahat. Jadi saya suka beli donat kan. Jadi kadang-kadang ada kawan belanja roti. Ada waktu saya nak makan keripak. Tepung ni saya kurangkan, tapi ada waktu saya craving, saya belilah sikit untuk lepaskan rasa macam syoknya dah lama tak makan karipak kentang, dah lama tak makan pizza pasar malam, dah lama tak makan donat. Jadi kita nak lepaskan craving tu, kita belilah. Bukan kata saya ban terus tepung ni daripada masuk dalam badan saya. Saya pun suka makan cekodok ikan bilis, cekodok bawang, saya suka makan juga. Tapi saya kena limitkan, yang mana saya tahu benda ni tak elok untuk badan saya. Dan yang terakhir adalah gula. Saya boleh minum teh O. Saya suka minum teh O panas lah. Tapi saya tak adalah minum 3 kali sehari. Yang mana saya kata, kalau saya melayan teh O ni seperti air mineral saya, kesian buah pinggang saya, nanti dia nak filter macam mana? Betul tak? Dia nak tapis, nak buat kerja macam mana? Terseksa lah dia kat situ. Jadi saya kurangkanlah teh O. Bukan kata tak ambil, saya ambil sebab ada waktu yang saya teringin. Saya buatlah teh O. Saya bancuh sendiri je lah teh O kat rumah kan. Okay. So ini 3 adalah benda yang saya limitkan dalam hidup saya. Kemudian IF ni dia bukan fokus kepada apa yang kita makan dalam pinggan, tetapi IF ni fokus kepada tempoh makan. Kenapa dia fokus kepada tempoh makan? Okey, jom masuk ke jalan yang seterusnya. Jalan pertama tadi dah laju sangat kan. Saya harap you guys boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang balik video ini. Kalau tak faham lagi, boleh komen. InsyaAllah saya akan jawab untuk menjelaskan apa yang awak tak faham, insyaAllah. Jalan yang kedua. Apa jalan yang kedua? Apa benefit IF? Okey, benefit IF ni, bila kita tak makan untuk satu tempoh, contoh kata 12 jam kita tak makan untuk satu tempoh, badan kita ni dia akan bagi signal, bos, kita perlukan new intake, kita perlukan makanan, kita nak proses untuk jadikan you punya tenaga. Macam mana dia hantar signal tu? Dia hantar signal tu melalui rasa lapar. Bila you lapar, dalam kepala otak kita akan fikir, aku kena makan. Sebab apa? Perut aku lapar, kena makan. Jadi perut kita, badan kita bagi kita signal, bos nak makanan. Tapi kita tak makan. Sebab apa? Kita IF, kita puasa. Jadi kita diam. Perut kita ni, badan kita ni pandai. Perut kita ni kata, okey, bos kita tak nak bagi kita makanan. Apa kita nak buat? Kita kena cari sumber tenaga yang lain untuk dijadikan tenaga untuk bos kita. Kita kena cari new fuel, bahan bakar yang baru. Apa dia buat? Dia akan ambil daripada lemak-lemak yang kita simpan selama ni, yang kita makan, yang dia serap, ada lebihan, kita tak guna. Dia kata, okey, simpan yang lebih-lebih ni, InsyaAllah satu hari nanti bos kita akan guna. Jadi inilah waktu yang digunakan. Bila kita puasa. Bila kita puasa, badan kita kata, ambil lemak-lemak yang bos kita simpan, kita nak guna untuk jadi bahan bakar. Jadi diorang ambil lemak-lemak ni. Sebab itulah bagusnya IF ni, dia ambil lemak-lemak ni jadikan bahan bakar kita yang baru. Dengan cara itu dapatlah turun berat badan. Okey, dapat turun berat badan, dapat menurunkan risiko kencing manis. Ini untuk orang yang sihat lah. IF ni bukan untuk semua orang sebenarnya. Nanti saya akan bagi tahu
kepada golongan yang tak digalakkan IF. Tapi ni saya tengah cerita tentang benefit. Yang pertama tadi, dapat turunkan berat badan kerana badan kita bertukar daripada menggunakan makanan yang baru kita makan untuk menjadi bahan bakar. Bila dah habis, dia akan ambil lemak-lemak yang kita simpan, yang kita sayang ni, jadi bahan bakar yang kedua. Kemudian dapat kurangkan risiko kencing manis, kerana kita jarang dah lah nak minum air manis, kita jarang dah nak makan apa semua, jadi gula dalam badan kita semakin menurun. Secara sihat lah, tak adalah mendadak sangat kan. Kemudian berlaku proses autofagi. Apa tu proses autofagi? Hujah pendek yang saya boleh katakan adalah proses autofagi ni adalah membaiki tubuh ketika berpuasa kat dalam badan kita. Hujah panjangnya adalah, bayangkan autofagi ni, badan kita ni adalah sebuah bandar. Perut ni sebuah bandar. Jadi autofagi ni adalah sistem kita semula dan pembersihan. Yang kita tahu macam alam flora lah, dia yang tukang kutipkan sampah. Kemudian kita ada badan-badan yang bertanggungjawab dalam kita semula. Ada badan-badan yang bertanggungjawab dalam bangunan-bangunan lama, nak demolish, nak dirobohkan, nak diruntuhkan sebab dia nak bina bangunan yang baru di sana. Jadi autofagi ni macam tu lah, dia membersihkan kawasan-kawasan yang berada kat dalam ni lah. Seterusnya, dapat merehatkan usus daripada mencerna. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang suka makan 3 kali sehari. Kita dah sarapan, kemudian kita dah minum petang, lepas tu kita dah sarapan, kita dah makan tengah hari, kita dah minum petang, lepas tu makan malam. Jadi bila 4 kali tu, badan kita duduklah cerna 4 makanan ni. Sarap, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Bila kita IF, kita makan 2 kali sehari, jadi badan kita dapat rehat daripada mencerna makanan. Okey. Dan yang terakhir, dapat melawan penuaan dan sel kanser. Ni adalah kajian baru-baru ni yang you guys boleh baca, you guys boleh research lah dalam poin yang terakhir saya tadi tu. Okey, kita pergi ke lorong yang seterusnya, jalan yang seterusnya. IF ni bukan untuk semua orang, saya cakap tadi, betul. Jadi IF ni tidaklah digalakkan untuk wanita yang hamil dan menyusukan. Kemudian dia tidaklah digalakkan untuk kanak-kanak. Kadang-kadang badan kanak-kanak ni dia tak support. Macam wanita hamil dan wanita yang menyusukan tu, mereka perlukan nutrisi dan khasiat daripada pemakanan mereka untuk menyusukan dan ataupun untuk anak yang dikandung. Dan yang terakhir adalah untuk pesakit-pesakit yang mempunyai kondisi medikal yang memerlukan cadangan doktor lah kalau nak buat IF ni. Contoh pesakit diabetes yang memang dah ada diabetes, yang macam saya cakap tadi, dapat mengurangkan risiko diabetes tu untuk kita yang tak ada diabetes lagi kan. Jadi mereka yang dah memang declare dia diabetes, dah makan ubat diabetes kan, ataupun untuk orang yang ada masalah gula rendah, macam tu, kena refer kepada doktor lah. Kalau nak buat IF macam mana, mungkin dia orang boleh cadangkan cara yang lain. Okey, ini perkongsian untuk orang yang tak mahu benda-benda tu berlaku, tak mahu jadi ada diabetes ke whatsoever kan. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan dari sini. Jadi tips untuk IF ni adalah yang pertama, eat for function macam saya cakap tadi, supaya kedua-dua usaha ni, eat for function dengan jarakkan waktu pemakanan ni dapat membuahkan hasil yang positif lah. Bukan cepat hasil yang positif. Tips yang kedua adalah do small step. Kadang-kadang ada orang kata 12 jam tak makan susah lah. Okey, tak apa, belajar puasa sudah. Kadang-kadang ni kita bukan tak boleh tahan lapar, kita geram tengok kawan makan. Jadi cadangan saya, kalau tak boleh buat 12 jam, buat 4 jam tak makan dulu. 4 jam, kalau you dah biasa 4 jam tak makan, you jarakkan jadi 6 jam. Dah biasa 6 jam tak makan, jarakkan jadi 8, jadi 10, jadi 12. So do small step. Tak ada siapa kerja awak sendiri yang nak fight dengan diri awak sendiri. Okey. Kemudian apa berlaku dalam tempoh kita tak makan 12 jam tu? Okey, dalam 4 hingga 6 jam yang pertama, you guys kena tahu, badan tu baru habis hadam makanan yang kita makan dan dia serap semua gula tu. Dia baru habis buat kerja dia lah 4 hingga 6 jam yang pertama. Kemudian dalam tempoh itu, glukos dengan hormon insulin kita menurun.
dan dia memberi signal kepada badan kita lapar, yang kita perlukan makanan. Dan bila kita stay puasa, kita buat tak tahu je, badan kita akan kata okey, kita cari sumber tenaga yang bahan bakar yang lain untuk dijadikan sumber tenaga kita. Kebijaksanaan badan kita. Okey. Kemudian 6 hingga 12 jam tak makan, apa berlaku? Badan kita ni dia akan menggunakan lemak sebagai bahan bakar untuk dijadikan tenaga, yang seperti saya katakan tadi. Dalam term sains dia glukagon lah. Badan-badan kita ni. Okey, memandangkan saya dah tersebut glukagon. You guys biasa dengar glukos. Okey, you guys biasa dengar glukos. Bila you makan, okey, you makan, badan kita ni akan cerna, kemudian benda tu akan terpecah jadi gula, kan orang cakap. Gula tu glukos. Bila badan kita pakai glukos tu untuk kita hidup seharian, kalau kata ada lebih, apa badan kita buat? Guys, simpan glukos ni, sebab satu hari nanti dia akan pakai. Bila dia orang store kan benda ni, itu yang jadi glukagon. Dia tak panggil glukos lah, dia panggil glukagon. Dia ambil glukos tu, simpan, jadi glukagon. Senang je macam tu je istilah, dia tak ada apa pun. Jadi bila kita lapar, tapi kita tak makan, tapi kita tetap teruskan rutin harian kita, badan kita kata, okey, ambil glukagon tu, ganti sebab kita dah tak ada glukos. Itu je, tak ada apa-apa susah pun. Ambil glukagon tu. Glukagon tu apa? Lemak-lemak yang kita duk simpan, yang kita sayang bertahun-tahun ni lah. Ambil glukagon tadi. Dalam tempoh 6 hingga 12 jam tak makan. Sekitar 12 jam tak makan, apa jadi? Badan kita akan guna store fatty acid. Store fatty acid, asid lemak yang kita simpan. Okey, itu lagi panjang hujah dia. Tapi itu apa yang berlaku lah. Jadi sekitar, kalau tak silap saya, 8 hingga 12 jam ni lah yang akan berlaku. Badan kita akan makan, sel-sel kanser akan berlaku, makan sel-sel penuaan, macam tu lah. Itu kajian yang terbaru lah. Sebab apa? Sel kanser ni dalam tubuh manusia semua orang ada. Cuma bila badan kita ni sediakan tempat untuk dia hidup, itu yang dia boleh merebak. Bila kita sediakan tempat untuk dia susah nak hidup, dia lemah, badan kita akan makan dia orang ni. Okay, itu kajian yang terbaru lah. Saya pun bukan doktor, saya cuma kongsi dengan korang semua, memandangkan korang terlepas pandang tentang perkara-perkara ini. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak tentang IF yang you guys perlu tahu. Yang kalau kata korang nak buat diet tu, kalau tak nak buat ekstrim, boleh buat IF dululah. Main intermittent fasting dulu, eat for function, jarakkan tempoh makan. Kalau tak lapar, tak perlu makan. InsyaAllah slowly you guys akan capai berat badan yang ideal dan tahap kesihatan yang korang nak, InsyaAllah.